Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Adi Jebat. Saya pada 4 dengan 5 hari bulan ni saya akan berada di Bandar Melaka. Orang-orang Melaka kalau nak buat pemasangan grounding kabel dengan Adi Jebat, boleh WhatsApp Adi Jebat, boleh jumpa dekat area Pantai Kelebang. Dekat situ Adi Jebat akan berada di Bandar Melaka. Sebab dah ramai cek ID Jebat nak jumpa ID Jebat dekat Bandar Melaka, nak minta tolong ID Jebat turun kat Bandar Melaka. InsyaAllah 4 hari bulan 9, 5 hari bulan 9 ni ID Jebat akan berada di Bandar Melaka. Tapi ingat, 4 ni bagi orang-orang Melaka, area-area Melaka, area Seremban, daripada JB, area yang berdekatan, nak buat cara negatif dengan ID Jebat, 4 dengan 5 hari bulan ni Adi Jebat akan berada di Bandar Melaka. 4 hari bulan tu boleh dah jumpa Adi Jebat untuk cara negatif di dalam kenderaan. Macam tu. Terima kasih. Nanti saya akan beritahu macam mana kenderaan tu jadi drop, macam mana kenderaan baru akan jadi lagi ringan, lagi power walaupun pasang satu kabel macam tu.